Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berkenan Encik Ismail bin Mokhtar, Pegawai SIS C+, Matematik dan Sains Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berkenan Puan Nur Aizilawati binti Ali Amran, Pengetua SMK Bukit Kucing Tengah, Encik Muhammad bin Harun, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Nur Hamazi bin Abu Qasim, Penolong Kanan Had Iwan Murid, Encik Asnan bin Madnawi, Penolong Kanan Kurikulum, Wan Rosan bin Syai, Penolong Kanan PPCI, Barisan Pentadbir, barisan guru-guru dan seterusnya anak-anak murid SMK Bukit Kucing Tengah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun pada hari ini bagi menjayakan majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang sempena sambutan bulan kebangsaan. Majlis ini diadakan bertujuan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme dan juga cintakan tanah air dalam kalangan warga sekolah serta menyemai dalam diri kita rasa bangga terhadap jalur gemilang, iaitu lambang kedaulatan dan maruah negara kita yang tercinta, Malaysia. Majlis diteruskan dengan menjemput Saudara Muammar Zahir bin Badrul Zaman bagi memimpin bacaan doa sempena majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa syukur kami memanjatkan doa kepadamu pada hari yang penuh bermakna ini. Sempena majlis pemakaian jalur gemilang, lambang cinta dan jati diri kami sebagai anak Malaysia. Engkau berkatilah majlis kami, Ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayangmu ke atas kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami generasi madani yang membesar dengan nilai kemampanan dalam menjaga bumi, yang hidup dalam kesejahteraan dan kasih sayang sesama insan, yang berfikiran kritis dan mempunyai daya kita demi masa depan negara, yang sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan semua yang berbeza, yang teguh keyakinannya dalam menghadapi cabaran dan yang mengamalkan nilai ihsan dalam setiap perbuatan. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami semangat patriotisme dan tanggungjawab kepada negara. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh, agar kami menjadi insan yang berguna dan menyumbang kepada kemajuan Malaysia yang tercinta. Ya Allah, peliharalah perpaduan dan keharmonian di bumi bertuah ini. Berkatilah para pemimpin dan guru-guru kami, dan jadikanlah misalnya jalur gemilang yang kami pakai ini sebagai lambang kebanggaan dalam membina masa depan negara yang lebih gemilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Muammar Zahir bin Badrul Zaman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya dijemput kepada Duta Sasya Murid Saudara Azwar Safina Farukana binti Hairuddin untuk menyampaikan mesej sempena majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukacitanya saya berdiri di sini bagi menyampaikan sebuah mesej bersempena majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang.
Sebagai murid yang bertanggungjawab dan cintakan negara, kita mestilah sentiasa menghormati lencana jalur gemilang. Lencana yang kita pakai di sebelah kanan baju bukan sekadar simbol tetapi lambang semangat patriotik, perpaduan dan jati diri rakyat Malaysia. Oleh itu, kita perlu memakai dan menjaga lencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan, jangan sesekali membiarkan lencana ini rosak, kotor atau dibuang sewenang-wenangnya. Jika kita menghormati lencana jalur gemilang, secara tidak langsung, kita juga menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ingatlah, walaupun lencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotisme dan menjadi murid yang bersih, berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita. Sebagai generasi pewaris negara, kita juga bertanggungjawab untuk menyebarkan semangat menghormati rencana jalur gemilang kepada rakan-rakan dan ahli keluarga. Mulakan dengan perkara kecil seperti memastikan lencana dipakai dengan kemas, tidak dibiarkan tercicir atau diperlakukan sewenang-wenangnya. Sikap ini bukan sahaja menunjukkan disiplin diri, tetapi juga mencerminkan rasa bangga terhadap tanah air. Jika setiap murid memainkan peranan, pasti semangat patriotisme akan terus subur dalam jiwa anak-anak Malaysia. Izinkan saya mengakhiri mesej ini dengan serangkap pantun. Jalur gemilang, lambang berdaulat, tersemat megah, simbol bendera. Murid cemerlang, berakhlak hebat, menjulang gagah, maruah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Duta Sasya Mulia atas ucapan atau mesej yang disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Encik Ismail bin Mohtar, Pegawai SISE Plus Matematik dan Sains PPD Kuala Selangor untuk menyampaikan ucapan supaya majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam wassalatu wassalamu ala rasulillah karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Besar Puan Norazawati binti Ali Amran, Pengetua Sekolah Menengah Bukit Kucing Tengah, Cik Muhammad bin Harun, Tungkanan, Cik Nur Harmazi binti Abdul Kasim, Cik Asnan bin Maknawi, dan Puan Sang binti Sain. Dan guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan pelajar murid-murid yang cikgu kasih sekian. Okay, pagi ini cikgu sebagai wakil PPD Kuala Selangor untuk membuat pelancaran pemakaian rencana jalur gemilang yang akan bermula mulai hari ini sampai bila-bila kena pakai jalur gemilang. Baik. Alhamdulillah kerana kita dapat hadir pada pagi ini bersama-sama di perhimpunan setiap minggu, setiap mingguan minggu sekolah. Jadi dengan ini ambil kesempatan untuk membuat pelancaran lencana jalur gemilang yang telah diwar-warkan oleh kerajaan supaya setiap murid dan pelajar memakai rencana sebagai menandakan rasa cintakan negara dan juga memupuk rasa semangat terhadap perpaduan dan kemakmuran negara. Jadi pada hari ini juga kita akan melahirkan rasa bertambahnya
Patriotisme terhadap negara di kalangan pelajar dan para guru, para pendidik. Okey, apakah objektif pemakaian rencana ini? Yang pertama, sudah tentu menaikkan semangat, betul? Cintakan negara melalui jalur gemilang. Yang kedua, apa dia? Memupuk perpaduan. Yang ketiga, menonjolkan identiti kebangsaan negara Malaysia, Malaysia Madani. Dan keempat, supaya pelajar atau murid-murid mewar-warkan bahawa kepada masyarakat di luar, dengan pemakaian ini kita memupuk semangat apa? Perpaduan. Okey. Jadi saya haraplah dengan pelajaran ini, dalam pelancaran rencana jalur gemilang ini sebagai lambang kebangsaan, bukan sekadar hiasan, tetapi sebagai lambang untuk menimbulkan rasa bangga, sebagai memupuk jati diri kebangsaan. Boleh ya? Anak-anak yang dikasihi, boleh dengar lagi ya? Dia lagi 45 minit lagi. Dia banyak tapi cikgu potong-potong sikit-sikit lah. Baik, yang seterusnya, tujuannya ialah untuk memberi kita apa? Memberi apa? Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan sebagai generasi apa? Insan yang cemerlang, memupuk nilai murni menjadi hasrat murni dalam gagasan Malaysia Madani, supaya kita menyamai benih nilai karamah insaniah di kalangan kita, memuliakan insan dari sudut akhlak dan mulia, ilmu, empati dan amanah, seperti yang kamu sebut perkara 10 tadi itu yang cikgu dengar. Okey, rencana ini juga mengiktiraf bahawa kita semua adalah warga Madani yang bukan sahaja cintakan akan negara, tetapi menjunjung tinggi nilai murni kehidupan seharian, saling hormat, menghormati, bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan negara, serta mengamalkan apa? Amalan murni. Sebab pepatah kata, bulan air kerana berbentuk, bulan manusia kerana mau pakat. Tanggal tepat sekali. Okay. Jadi dengan ini kami haraplah kementerian mengharapkan supaya benda ini menjadi amalan untuk memakai rencana jalur gemilang, dan pastikan bila memakai itu simbolnya mesti berada di sebelah mana, betul kan? Jangan terbalik tau. Okey, dan seterusnya sebagai harapan negara, anda daripada mula dipupuk untuk menimbulkan semangat pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, baik, dengan ini saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya melancarkan majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di sekolah SMK Bukit Kucing Tengah. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Ismail bin Musa di atas ucapan perhatian simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid sebentar tadi. Seterusnya, acara simbolik pemakaian rencana jalur gemilang dengan segala hormatnya dijemput kepada Saudara Amirul Harith bin Rizal dan Azwan Safina Farzana binti Hairudin untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Dipersilakan kepada wakil murid. Dengan ini dijemput kepada Tuan Ismail bin Mota dan Tuan Nur Azila Wati binti Ali Amran untuk menyempurnakan pemakaian rencana jalur gemilang kepada wakil murid. Amirul Harith bin Rizal, wakil murid lelaki, dipersilakan. Dan juga Azwan Safrina Farzana, wakil murid perempuan, dipersilakan.
Seterusnya majlis menjemput Puan Jasimah binti Rumdan, wakil guru kelas untuk menerima rencana jalur gemilang. Dipersilakan Puan Jasimah binti Rumdan. Dipersilakan Puan Ismail untuk menyampaikan rencana jalur gemilang kepada wakil guru kelas Puan Jasimah binti Rumdan. Dijemput barisan pentadbir untuk sesi fotografi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Ismail bin Motar dan Puan Pengetua Puan Nur Azilawati binti Ali Amran atas penyempurnaan simbolik pemakaian rencana jalur gemilang kepada wakil murid dan wakil guru sebentar tadi.